Korang nak tahu tak satu benda yang unik pasal rumah kat Jepun ni? Nama dia Tsuchikabe. Ni sebenarnya teknik tradisional dorang bina rumah tanpa pakai simen atau konkrit zaman sekarang tau. Tapi boleh tahan sampai beratus-ratus tahun. Korang bayangkan, dorang cuma guna anyaman buluh yang dipasang kemas pada rangka kayu. Lepas tu, anyaman tu dorang sapu dengan campuran tanah liat dan jerami. Uniknya, campuran ni tak payah pakai paku pun. Yang paling menarik, campuran tanah liat dan jerami tu dorang peram dulu bagi proses fermentasi. Habis tu, mikroorganisma semula jadi yang hidup masa proses ni, buatkan campuran tu jadi lebih likat, senang nak lekat, dan yang paling penting tak mudah retak bila dah kering. Bukan calang-calang tau teknik ni. Selama berabad-abad, orang kampung kat sana guna cara ni nak bina rumah, gudang, sampai bangunan pertanian dorang sebab bahan dia senang gila nak cari kat sekeliling rumah je. Walaupun sekarang ni teknologi Jepun dah maju gila, rumah tradisional macam ni masih senang nak jumpa tau kat kampung-kampung lama atau tempat bersejarah. Lagipun, ramai lagi yang pertahankan teknik ni sebab dia lebih mesra alam, peredaran udara dalam rumah pun bagus. Dan yang paling best, suhu dalam rumah tu sentiasa relax dan selesa. Memang win lah kan?